depan kita tak pakai dah. Stand kita pakai gantung kat leher. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Doa gantung kat leher. Kat leher. Assalamualaikum dan selamat pagi. We are back 2025. Walaupun rekod di penghujung tahun 2024. 2025 ini bersama kita host yang setia sebelah ni. Dan apa? Tutup kan. Kita pada hari ni berapa? 28 hari bulan. Kita mengadakan sini dekat. Kita mengadakan satu ekspedisi program yang tidak ditaja di ladang IPM ataupun Farm Fresh. Farm Fresh. Ada dua destination hari ini, tapi yang first untuk pagi ni pada pukul sekarang berapa? 8.59. 8.59. Pukul 9 dah boleh masuk dah. Dah buka. Buka pukul 9. So kita pergi sign in. Daftar dulu baru boleh melakukan program. Beli tiket, tak ada daftar je. Beli tiket, daftar. Ni. Samalah kena sana. Online tiket. Jadi kita tunjukkan. Okey. Oh, sudah kereta buku. Oh, kereta dah boleh? Oh, jom. Jom kan. Main. Pakai mana? Pakailah, kan dia ada cabut ni. Ni dekat sini, pakailah kat sini. Apa kena pakai benda dia punya English? Dia. Okey lah. Tahu dia. Okay, sabar. Ya, dia wait. Yes, give me. Tak sangka Farm Fresh ni kejap je. Tak, sekarang kau apa? 98. 98 pun dah ramai dah orang datang. So memang bukan wish-wisher lah. Aku lah pasar. Akang Daftar. Akang boleh naik pasar? Boleh. Boleh bekang. Masalah. Tak apa, duduk je. Dia bukan basuh naik apa. Basah. Sikit je. Driver yang baju kuning tu. Baju oren. Bang bawa elok bang. Tolong kat belakang ni. Apa-apa break tolong ke depan tu. Musrop Kita tak ke belakang. boleh juga. Dia nak reverse kan. Ke belakang. Mana tahu. Tak ada penghalang, tak ada penghalang dah. Ni jatuh. Dah gerak. Selamat pagi adalah ladang 16 PM di mana Farm Fresh menggunakan 100 hektar daripada UPM untuk menjelaskan industri tenur dalam Yapat. Di bahagian sebelah pun kita ada 10 hektar di mana luas sebelah ini kita ada 60 hektar. Perbankan digunakan dalam 1 hektar per hektar. Banyaknya kawan. Ada di kawasan
nampak? Ada air terjun. Bukan. Ringan. Putrajaya. Kuda. Ada kuda. Kuda. Laju pula. Dapat minit kan video ni. Boleh tak habis. Astagfirullahaladzim. Oh, kita yang dah belakang. Sekejap ni view lawa. Ui, macam cerita Jepun siap. Kita kena surprise. Duduk sini, tutup mata. Sam. Okey, sini bawa, ikutlah, ikut. Sini, ikut tangan. Sampai. We are at Farm Fresh Plantation, which is we have full of lembu and the plantation here, and it's like New Zealand. Yes. Tidak, salin tidak tumpah. No. Tak. Tumpah. Oh, tumpah air. Okay. Abang je dah tapi. Assalamualaikum. Kita sudah menghabiskan perjalanan traktor. Sekarang kita sedang melihat pelbagai haiwan-haiwan yang comel dan jinak. Jom kita tengok Arnab. Asal tak ada flip ni? Nampak? Ada apa tu? Mata merah sih. Ya, itu pusing lagi dekat. Kakak lagi comel. Kiri comel. Boleh sentuh? Boleh. Ini gigit tengah meja. Janganlah. Kita kena sentuh kat sana. Oh, dia tak boleh sentuh kat sini? Boleh. Dah tu? Tak payah, takutlah. Macam kucing eh? Comel lah. Nampak apa sentuh? Miau. Kalau abang sentuh, nanti dia gigit. Dia gigit, sakit tak? Jom, sana pun ada. Sana tu pun comel. Tunggulah sampai dia tak pusing. Jinak. Comel Zul. Kita melihat pelbagai jenis binatang di sini. Nampak ayam pakai stokin. Berbulu kaki dia. Pekin Ibrahim. Jom tu lagi besar. Nampak nyanyi. Apa dia? Dia pakai tudung. Nampak pakai tudung. Rambut dia cantik, ya Allah. Bangunlah, bangun. Lawe. Wow. Macam rainbow. Macam rainbow lah. Style rainbow. Apa nama dia? Police chicken nampak. Oh, okey, burung ni tak. Burung ayam. Showbird. Rainbow. Okey. Rainbow. Itu ayam tu. Oh, bapak besar. Besar, ya Allah. Garang. Best ni. Lion. Best city. Sal. Siom. What you gonna do?
Makanan ke? Yang mana boleh bagi? Hello. Dulu boleh, tapi yang ni banyak alio tu. Yang tu tak ada alio sangat. Tak ada. Takut lah. Tak, takut. Jangan tarik Aiman. Apa dia jilat-jilat ke apa? Tak apa, kan takut. Takut. Tu. Pandang. Ada dah. Ini bagian ni. Takut. Dalam ni. Jangan tu asu. Bye. Takut lah. Pak ada angsa. Sekejap. Halo. Ada apa tu? Tak ada, aku nak berlalu. Oh, bau shoot. Bau Pak Mat Western tak lama lagi ni. Tak ada. Ni tak ada. Kawan kot Aidil. Your friend. Okay. Pandang macam sedap dia. Tak pergi. Now we are MSN, Majlis Sukan Negara. Nampak bulu tangkis. Tak tahu. Baik tu. Oh yeah. Burung merpati yang sebenar. Burung merpati? Tahu? Tak ada tagging. Ada tagging ni apa? Tak ada tagging. Chicken. Ni Apa cara dia duduk? Dada membidang tunjuk apa tak tahu. Tengok ni. Paling style tu. Apa dia buat ni? Membesarkan ekor dia. Apa dia nak buat tu? Okay, ekor dia yang besar. Alah. Saya pergi ke tempat lain. Ni, token. Okay. Pantai Sai. Nampak tak kalahkan? Ui. Oh, bedai. Ya, ada anak-anak. Tapi kita depan lagi. Depan ada banyak lagi. Tak nampak lah. Nampak. Okay, we are here at Pusat Sains Negara, di mana kita dapat melihat, tak nampak. Asal surprise aku pergi lambat. So which is very many people inside here. Ni akuarium ikan air tawar. Bila tunjuk saya tak tahu. Kita melihat tiket. Kau baca le. Kita kat dalam. Kita kat sini ada dekat plasma lightning. Ni. Plasma lightning.
baca sini Oh, ada kat sini ya. Okay, easy. Ni easy. Tapi tak posisi tu tak posisi. Okay, ni tak berfungsi lah. Tu dapat. Okay, so Bukan sangat dia buat dia. oh ni windmill. Itu tu windmill kot. So kita dekat tiang windlass. Wine apa? Kita dekat tiang Nexus. Tiang Nexus menggambarkan teknologi gentian optik. Nexus masa sambungan. Gentian optik menunjukkan penggunaan luas dan perkembangan pesat teknologi maklumat pada masa kini. No really? Yes. Kau ni tak ada apa-apa. Oh, wow. Ada rasa ni. Betul. Macam ada something rasa. Tak ada juga. Ada. Ni apa? Tekan butang Dekat tepi ni lah. Tengok tepi ni. Oh. Tak macam ni apa? Tak. Hijau. Sinaran cahaya 3D. Cubalah. Kesan untuk mengenai. Dinding interaktif lah. Just mungkin sentuhan. This gelung Tesla. Dekat butang, perhatikan percikan api dari pembola pada bahagian atas gelung. Bagi berlaku, gelung Tesla merupakan jenis transformer yang mengalirkan arus elektrik tanpa mengaya. Walau bagaimanapun, reka benda Tesla koil diilhamkan oleh Nikola Tesla. Makasnya, ada apa ni? Ni apa? Kita ada laser amazer. Laser amazer. Makan tempat hujan. Nampak? Tengok ni. Tengok ni. Ya, Nampak ni baca. Nyalakan lampu. Tapi sebab lampu pun dah tak function. Nampak lampu pun dah bola zoom kat sini. Oh, lampu dah bol. Tapi tak apa. Kita gunakan lampu pun. Nampak? Sorry, cahaya. Tutup kan. Okay, dah hala kat sini. Weh! What? Weh! Pantulan. Okey, macam mana kedua-dua panel ni dihubungkan oleh gentian optik. Gentian optik menghantar data dalam bentuk cahaya. Sinaran cahaya terpantul pada sisi gentian. Kaedah ini digunakan dalam komunikasi harian seperti penggunaan telefon dan internet. Oh, macam tu lah telefon dengan internet kita gunakan. Ha. Kita pergi kat bawah ni. Nampak? Dia salur macam mana. Oh, ni lah. Korang nampak tak? Ni internet. Okey, internet. Internet elektrik Dah internet penggunaan telefon. Ni. Kalau ni, tak gelap pula. Tapi
176. Frekuensi 176 dia akan bergetar gila. Sini kita boleh dengar rasa getaran. Okay, dia bermula pada 175 dia naik 176 tinggi 176. Apa dia? Apa dia? Tipu. Kalau tak ada oksigen, dia akan padam. Sebab tak ada oksigen, jadi pun sama je. Dan yang ketiga pun. Hidrogen nak helium. Ada dah. Wait. Oi. Macam Jurassic Park. Art berat yang sebenar. Nampak? Sini salah. Mana? Lidah, hidung. Bukan senang nak buat semua ni. Memerlukan kredibiliti untuk buat lidah, tangan. Apa nama dia? Little man. Homunculus. Wow. Ten. Okay. Adina sana. Wow. Luncur pelangi. Oh, ada. Ada slime bawah tu. Ini asal gelap. Oh, dia bersambung lah dengan dia. Pause. Lawa. Mana? Pause besar. Ni last. Tak boleh masuk dah. Tak ada apa dah. Dek, apa ni dek? Apa ni? UV. Kuman-kumanan kot. Sorry lah Mat, nak buat outro kan. Okay. Jumpa lah outro. Outro guys.